Kalau saya cakap 7 hingga 10 minit sehari je cukup kalau anda nak buat 3,000 sebulan. Bukan 7 jam, bukan kena ambil masa full hujung minggu penuh, bukan kena berhenti kerja, tapi cuma 7 hingga 10 minit sehari. Dan aktiviti ini berpotensi membantu anda bina income tambahan at least 3,000 sebulan. Mungkin anda akan fikir mustahil, sebab kebanyakan orang percaya kalau nak tambah income, kena kerja lebih masa. Nak buat duit online, kena ada banyak masa. Nak berjaya dengan konten, kena viral. Saya pun pernah percaya benda yang sama, sampailah saya sedar satu perkara yang mengubah cara saya melihat masa. Dan mungkin perkara yang sama akan mengubah cara anda melihat 10 minit yang anda selalu bazirkan setiap hari. Dalam video ini, saya akan tunjukkan 3 benda. Pertama, kenapa ramai orang sebenarnya ada masa yang cukup untuk bina income tambahan, cuma mereka yang tak sedar. Kedua, cara supaya satu aktiviti yang cuma ambil masa 7 hingga 10 minit sehari boleh bertukar menjadi aset yang bekerja yang boleh bagi passive income 4 angka untuk anda selama bertahun-tahun. Dan ketiga, kenapa ramai orang tak berjaya buat side income bukan sebab mereka tak ada masa, tapi sebab mereka tak ada satu benda yang penting ni. Dan saya akan share benda ni nanti. Dan kalau anda stay sampai hujung video, saya akan tunjukkan satu plan mudah step by step 10 minit sehari je yang boleh anda mula buat hari ni juga untuk mula dapat 3,000 sebulan online secara pasif. Untuk yang baru kenal saya, nama saya Azhar. Saya own satu komuniti yang fokus bantu orang biasa, terutamanya yang kerja 9 to 5, bina side income 4 hingga 5 angka sebulan menggunakan YouTube Faceless. Saya bina komuniti ni sebab saya sendiri pernah penat cuba pelbagai cara buat duit online. Banyak yang nampak menarik dekat luar, tapi bila masuk, terlalu banyak teori, terlalu banyak benda teknikal dan terlalu sikit support yang sebenar. Sebab tu saya fokus pada satu perkara, bina sistem yang realistik untuk orang sibuk yang banyak komitmen, family dan kerja. Sebenarnya dulu, hidup saya pun macam ramai orang yang lain. Pergi kerja, balik kerja, urus keluarga, layan anak-anak, makan, rehat sekejap, kemudian ambil telefon, scroll Facebook, scroll TikTok, scroll YouTube. Lepas tu sedar-sedar je 30 minit hilang, 45 minit hilang, kadang-kadang sejam terus hilang. Masalahnya bukan sebab saya malas, masalahnya saya fikir kalau nak buat side income mesti kena ada banyak masa. Dan sebab saya rasa saya tak ada banyak masa, saya pun tak mula buat. Mungkin ada yang sedang rasa benda yang sama sekarang. Jadi bila saya mula perhatikan rutin harian saya sedar sesuatu. Masalah saya bukan saya tak ada masa. Masalah saya tak sedar ke mana masa saya pergi. Bayangkan, kalau setiap hari anda ada 10 minit yang boleh digunakan dengan lebih baik. Itu bersamaan dengan lebih 60 jam setahun. 60 jam? Ini bukan sikit. Masalahnya, kita selalu pandang rendah perkara yang kecil. Kita fikir, alah 10 minit je, apa boleh buat? Tapi kita lupa, kejayaan yang besar jarang bermula dengan tindakan yang besar. Kejayaan yang besar biasanya bermula dengan tindakan kecil yang dibuat berulang-ulang kali. Dan inilah yang membawa kepada perkara kedua yang saya nak anda faham, cara 10 minit sehari yang boleh buat aset yang bagi anda passive income 4 angka sebulan selama bertahun-tahun. Jadi macam mana 10 minit boleh bertukar menjadi aset kepada anda? Ramai orang nampak YouTube ni sebagai satu platform video. Saya pula nampak YouTube sebagai satu platform aset. Sebenarnya, dua benda ni sangat berbeza. Platform video perlukan anda sentiasa aktif setiap hari. Nak kena viral, nak kena macam-macam. Platform aset pula akan buat duit untuk anda walaupun anda sedang tidur. Contohnya, bayangkan anda nak buat satu video. Kalau fikir, aku kena siapkan video hari ni. Nampak memang berat. Tapi kalau kita pecahkan step dia, hari pertama, cari idea selama 10 minit. Hari kedua, tulis hook selama 10 minit. Hari ketiga, tulis isi pertama. Hari keempat, tulis isi kedua. Hari kelima, siapkan skrip. Hari keenam, rakam voice over. Hari ketujuh, upload. Tiba-tiba benda yang nampak besar macam nak kena buat satu video dah jadi sangat mudah. Dan sekarang anda ada satu aset. Video tu orang boleh jumpa dekat YouTube. Mungkin orang akan jumpa video tu minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Malah orang akan jumpa bertahun-tahun lagi dan boleh terus bagi income pasif kepada anda kalau anda tahu sistem yang betul.
Sebab saya pernah tengok ramai ahli dalam Tube Profit Circle buat benda yang sama. Mereka ni bukan influencer, bukan full time creator, bukan orang yang ada masa lapang setiap hari. Ada yang kerja office, kerja komen, kerja shift, ada anak kecil, menganggur, bisnes sendiri. Ada yang cuma boleh buat pada waktu malam. Tapi bila mereka berhenti fokus kepada aku tak ada masa dan mula fokus kepada aku cuma perlukan 10 minit sehari yang konsisten, barulah mereka mula bergerak. Dan itulah sebenarnya perbezaan besar yang saya nampak. Tapi ada satu perkara yang lebih penting sebenarnya daripada masa, dan inilah benda yang ramai orang tak tahu yang saya nak cerita sekarang. Masalah sebenar orang adalah bukannya masa, tapi sebenarnya diorang ni tak ada sistem. Ini mungkin bunyinya pelik, tapi hakikatnya ada 7 hingga 10 minit sehari tak boleh hasilkan 3,000 sebulan. Apa yang hasilkan 3,000 sebulan ialah apa yang anda buat dalam 7 hingga 10 minit tu. Kalau 10 minit digunakan untuk scroll media sosial, hasilnya kosong. Kalau 10 minit digunakan untuk bina aset digital, contoh macam video atau apa je jenis konten bertulis, hasilnya berbeza. Sebab tu ramai orang yang mempunyai masa yang sama 24 jam sehari, tapi hasil yang diorang dapat berbeza. Dan inilah sebenarnya yang saya ajar dalam Tube Profit Circle. Bukan cara jadi viral, bukan cara dapat sejuta view, bukan cara jadi influencer, tapi cara buat sistem yang mudah. Macam video yang selesaikan masalah. Buat video yang bawa orang kepada link affiliate kita ataupun link produk digital kita. Link yang ada sistem monetization. Dan sistem nak follow up orang yang klik link kita supaya tak burn out buat video hari-hari. Sama ada link to link affiliate ataupun link produk digital ataupun servis anda, atau apa saja yang boleh bagi nilai kepada audience anda. Sebab bukan viral yang buat duit, sistem yang buat duit. Dan YouTube sangat sesuai untuk sistem ni, sebab satu video boleh terus bekerja untuk anda selama bertahun-tahun, bukan video yang FYP sahaja. Sekarang saya nak jujur dengan anda, YouTube bukan skim cepat kaya sebenarnya. Kalau anda upload video hari ini, jangan harap minggu depan dapat terus 3,000. Benda ni sebenarnya perlukan masa. Biasanya ambil masa beberapa bulan, kadang-kadang lebih. Tapi apabila sistem ni dah mula berjalan, hasilnya sangat berbeza berbanding dengan platform lain. Macam saya dulu, 8 bulan pertama tak dapat income. Tapi sekarang Alhamdulillah, semua dah jalan sendiri dan saya buat 6 angka setahun dengan sistem yang macam ni. Dan ada juga pelajar-pelajar saya dalam circle saya yang dah buat 4 angka sebulan melalui sistem yang macam ini. Jadi saya nak bagi satu cabaran mudah untuk anda. Untuk 30 hari akan datang, ambil 7 hingga 10 minit sehari. Bukan untuk scroll, bukan untuk tengok konten, tapi untuk buat aset digital. Cari idea, tulis skrip, rakam suara, edit sikit-sikit, buat satu step setiap hari dan tengok apa yang berlaku selepas 30 hari. Anda akan ada sekurang-kurangnya 4 konten video dalam YouTube channel anda. Ramai orang pandang rendah kuasa tindakan kecil, tapi hampir semua kejayaan besar sebenarnya bermula dengan tindakan kecil yang dibuat secara konsisten. Jadi kalau anda nak belajar sistem yang saya gunakan sendiri dan sistem yang saya ajar kepada ahli Tube Profit Circle, saya ada sediakan satu video percuma. Dalam video ni, saya tunjukkan langkah demi langkah bagaimana orang biasa yang bekerja sepenuh masa boleh mula bina income menggunakan YouTube secara faceless. Link ada dekat description, boleh tonton video percuma tu dulu. Dan kalau anda nak tahu bagaimana satu video boleh terus hasilkan traffic dan income walaupun anda sedang tidur, klik video yang ada dekat skrin ni sekarang. Saya akan tunjukkan sistem tu dengan lebih mendalam. Jumpa anda dalam video seterusnya.